berkongsi dengan semua mengenai sebuah buku berjudul Imbasan Peristiwa-Peristiwa Sebelum Kemerdekaan Malaya. Bukan Malaysia lagi, tetapi masih Malaya. Okey, buku ini ditulis oleh saudara Muhammad Adib dan diterbitkan oleh Pelanduk Publication. Okey, bilangan muka surat bagi buku ini ialah 254 muka surat. Okey, apa yang awak nak tahu mengenai latar belakang penulis ini? Okay, saudara Muhammad Adib bukan seorang penulis yang mempunyai pertalian rapat dengan keluarga Datuk Onn Jaafar, iaitu tokoh utama dalam perjuangan kemerdekaan tanah Melayu. Kedudukannya yang dekat dengan sumber sejarah ini memberikan beliau kelebihan dalam mendapatkan sumber maklumat serta pengalaman secara langsung tentang tokoh-tokoh penting tanah air. Melalui pemerhatian pribadi dan catatan pengalaman, beliau menulis dengan perspektif yang otentik dan jujur, menjadikan karyanya bukan sekadar penulisan tetapi juga satu rakaman sejarah yang hidup. Seterusnya, apakah sinopsis buku ini? Buku ini merupakan buku imbasan peristiwa-peristiwa kemerdekaan yang menyorot perjalanan sejarah bangsa Melayu sebelum tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957. Penulis mengemukakan peranan besar yang dimainkan oleh Datuk Onn Jaafar, pengasas pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu iaitu UMNO, dalam menyatupadukan orang Melayu serta memperjuangkan hak dan masa depan bangsa di bawah penjajahan British. Melalui catatan dan imbasan pribadi buku ini, ia mengupas secara detail bagaimana Datuk Onn memimpin masyarakat Melayu dalam saat-saat genting ketika kesedaran politik dan semangat kebangsaan mula bangkit. Ia turut membentangkan perjuangan beliau dalam menentang Malayan Union serta usaha menubuhkan UMNO sebagai wadah perjuangan rakyat. Selain memaparkan kisah perjuangan, buku ini juga menyentuh dimensi kemanusiaan dan kepimpinan Datuk Onn Jaafar, termasuk selain memaparkan kisah perjuangan politik, buku ini juga menyentuh dimensi kemanusiaan dan kepimpinan Datuk Onn, termasuk kepribadian, ketegasan dan pengorbanannya demi kemerdekaan tanah air. Gaya penulisan buku ini bersifat naratif dan mudah difahami, menjadikan buku ini sesuai dibaca oleh pelajar serta penyelidik sejarah dan juga masyarakat umum yang ingin mengenali perjuangan pra kemerdekaan secara lebih mendalam. Kesimpulannya, secara keseluruhan, imbasan peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjuangan bangsa dan tokoh-tokoh awal tanah Melayu dalam mencapai kemerdekaan. Buku ini bukan sahaja memperkayakan khazanah sejarah negara, tetapi juga memberi penghargaan kepada jasa dan pengorbanan generasi terdahulu. Ia amat sesuai menjadikan bahan bacaan tambahan bagi sesiapa yang ingin memahami sejarah perjuangan kemerdekaan Malaysia dari perspektif yang lebih pribadi dan menyentuh. Sekian saja sinopsis saya pada hari